Makan ni, makan. Strike kan? Strike. Strike. Allah, masuk batu. Oh, keluar. Spot lawa guys, spot lawa. Spot cantik. Ayak baru mula naik Ustaz. Ayak baru duk mula naik. Rabut pun banyak. Peluh cerau lah geng. Okey, Assalamualaikum. Sahabat-sahabat. Okey. Hari ni aku mancing lagi hari ni. Hari ni aku main bersama Ustaz lah. Kami dua lah. Okey geng. Yang mana yang dah support aku tu, aku ucapkan terima kasih. Aku doakan yang mana lagi sakit, aku doakan semoga cepat sembuh. Yang lagi masalah, semoga dipermudahkan urusan. Okey geng. Amin. Letih geng. Peluh cerau basah habis. Aku first time sampai sini. Tak pernah main. Ni first time. Semoga ada rezeki hari ni. Okey, insya-Allah. Target hari ni Senayin lah. Target hari ni Senayin ataupun Jinahak atau MJ. Tiga jenis tu lah. Okey geng. Tanpa membuang masa geng. Jom. Kita layan ni. Okey geng. Kita casting dulu. Pakai anak ikan.
Okay geng, kita main bottom. Menung potong. Makan. Strike geng. Strike. Allah, masuk batu. Oh, keluar. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Strike. Terangkat lah rok ni. Duk. Nasib baik tak jatuh. Alhamdulillah geng. Sampai lari. Dah rapuh. Rapuh sedap ni. Alhamdulillah. Gari lu. Nama duduk sini dulu lah. Dia makan ketam. Ketam dalam mulut dah. Kita try ambil ketam ni. Kita try buat umpan tau. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nak try buat umpan. Mata hijau. Terapuk mata hijau. Ketam hidup je deh. Nasib baik lah. Kan tak sama pergi kan.
Okey je. Kita lihat dulu. Alhamdulillah. Ikan potong. Duk tahun ni kena angin sedap, geng. Okey, geng, aku pindah spot. Spot yang kedua. Harap-harap sini ada hasil lah, insya-Allah. Okey, geng. Kita lanjut, geng. Tempat baru, geng. Oh, dekat dah. Okey, assalamualaikum, geng. On the way nak balik ya. Allahu Akbar. Hari ni ikan kurang makan hari ni. Ada lah, tapi ayak pagi elok lah. Ayak pagi elok. Ayak surut lah. Tapi tak lama lah. Pukul 9 lebih-lebih tu. Ayak surut lah. Okey. On the way nak balik lah. Hari ni hasil tak apa banyak. Gelama banyak, gelama. Boleh rapu sekok tu lah. Ni apa tengok. Bukan senang, nak buat satu-satu konten pun susah. Nak cari strike susah. Tambah main tempat-tempat macam ni kan, memang sulit lah. Nak jalan pun susah. Allahu Akbar. Kena angin sedap lah, Ustaz. Oh, mati ya. Timbul dah ya. Duri je. Allah. Kau tengok, geng. Memang betul-betul sulit. Allah.
Peluh ni tak payah cerita, basah baju dia. Dia geng, kau tengok. Nak buat satu-satu konten pun susah. Tak senang. Kadang-kadang ada konten yang tak jadi. Yang jadi tu alhamdulillah. Yang tak jadi tu tak ada buat apa. Alhamdulillah. Ada anak jadi seorang pemancing. Memang dia kena hadap semua ni. Memang dia kena hadap semua ni. Bukan senang, senang. Berat kadang-kadang rezeki tak lebih. Kadang-kadang dapat sekok je. Kadang-kadang tak dapat langsung. Macam tu lah. Rezeki seorang pemancing. Bukan nak cerita apa, aku pernah sekali tu beli udang 60 ekor. Udang hidup sajalah, paling tak beli lah. Udang hidup saja. Kau bayangkan lah, aku pergi jambatan satu Mengai. Jangan kata Apollo, udang kopek pun tak makan, gelama pun tak makan, ikan duri pun tak makan, Apollo pun tak makan, apa pun tak makan. Tu yang kata bukan senang tu. Kalau main dengan laut bukan senang, susah. Memang betul-betul susah. Dia nak kena tahu ayam betul-betul dia nak pandai dulu baru boleh. Kadang-kadang ayam tu ikan makan, tapi kita pergi tak kena tempat.
tempat yang ikan tak masuk. Jadi orang lain dapat, kita tak dapat. Nak kata tu bukan rezeki kita lah. Tu rezeki orang lain. Sebab tu kita semua rezeki yang berbeza tak sama. Selamat petang. Okey geng. Kat sini aku nak beritahu satu perkara dekat kat sahabat-sahabat semua. Mungkin dalam sebulan 2 ke depan ni mungkin aku tak turun mancing kot. Tak turun mengai. Sebab apa? Sebab aku nak jadi ayah. Sebab aku nak jadi ayah. Ni anak yang sulung. Anak yang sulung. Nak ikutkan yang kedua lah. Tapi dah yang pertama tu tak jadi gugur. Ni yang kedua lah. Okey geng. Aku minta maaf lah. Nanti kalau sahabat-sahabat semua tengok aku diam ni lah dalam sebulan 2. Tu makna kata dia lah. Sebab apa? Sebab orang rumah aku pun dia dah 9 bulan lah nak ikutkan aku dah tak boleh lah nak pergi mengai ke nak pergi mana. Aku kena pergi kat rumah dia popo kat dia. Okey geng. Aku pun